Itu pun buat datang. Alah, kami lama. Pelan-pelan, janganlah tolak-tolak. Pelan-pelan lah. Pintu depan pun ada orang naik ni. Apa dia ni? Pelan-pelan, jangan tolak-tolak. Sabar-sabar, bah ni lambat jalan. Nanti. Sabar, bagi hormat dekat perempuan. Mate, lekaslah. Nantilah hormat pada perempuan, tahu tak? Tak boleh. Bas dah penuh. Pergi tunggu bas belakang. Cukup. Pergi tunggu bas belakang. Saya seorang. Bas belakang. Kawan saya dah naik. Kawan saya. Tak boleh. Hamba sombong Dan mak aku tak ada duit. Malah lagi. Sekarang dah lempung pun tau. Duit. Padan muka. Lain kali bagi perempuan naik lagi. Nah. Macam mana ni? Kat mana pula ni? Lalu buka lagi. Dapat pun. Duit dia ambil. Apa tadi? Tanya apa tadi? Duit. Ambil balatan. Oh ya, tak ya balatan. Jom, lekat. Wah, barulah lega. Relax sikit. Jom. Penat betul, tunggulah. Jalan. Belakang. Salah. Dekat. Gue. Dekat. Nah, RM50. Bang, duit ni tak laku. Duit ni siap. Cuba tengok. Alamak, jahanam aku. Tukarlah bang. Saya nak potong tekad orang lain ni bang. Abang tak ada duit lah. Itu senang aja bang. Turun kat sini. Tak boleh hutang ke? Mana dia naik bas hutang-hutang? Abang tinggal jauh lah, yang. Leceh lah. Turun. Tunggu kat sini. Jalan lah. Pergi lah. Tak balik lah kau.